Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nurziat Ilham bin Muhammad Hasbullah dari Sekolah Kebangsaan Jasin dengan kod sekolah MBA 1001. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran, iaitu Misteri Bahtera Nabi Nuh, karya Ahmad Ikram Muhammad Nuh. Rakan-rakan sekalian, buku ini mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam dan sebuah bahtera besar yang dibina atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini bukan sahaja terdapat dalam sejarah Islam, malah turut menjadi bahan kajian ahli sejarah dan ahli arkeologi di seluruh dunia. Penulis berjaya menggabungkan kisah Al-Quran, fakta sejarah dan kajian moden untuk membantu pembaca memahami peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Melalui buku ini, saya mengetahui bahawa Nabi Nuh alaihi salam ialah seorang yang sabar dalam berdakwah. Baginda menyeru kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik. Namun, ramai menolak, mengejek dan menghina baginda. Walaupun begitu, Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah berputus asa dan tetap meneruskan dakwah dengan penuh kesabaran. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam membina sebuah bahtera besar untuk menyelamatkan orang beriman dan haiwan daripada banjir besar. Walaupun diejek kerana membina kapal di tempat yang jauh dari laut, Nabi Nuh alaihi salam tetap taat dan yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Buku ini juga menerangkan dengan jelas tentang bentuk, saiz dan proses pembinaan bahtera tersebut. Terdapat juga perbincangan tentang kajian arkeologi yang mengaitkan penemuan bahtera Nabi Nuh alaihi salam di kawasan pergunungan tertentu. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah difahami, walaupun mengandungi fakta sejarah dan kajian ilmiah. Ini membuatkan saya lebih seronok membacanya sehingga habis. Antara nilai murni yang saya pelajari ialah sabar, iaitu Nabi Nuh alaihi salam tetap tabah walaupun dihina dan ditolak kaumnya. Nilai ini mengajar kita supaya tidak mudah berputus asa dalam kehidupan. Nilai murni kedua ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam melaksanakan perintah Allah tanpa ragu-ragu walaupun sangat sukar. Ini mengajar kita supaya sentiasa taat kepada Allah, ibu bapa dan guru. Selain itu, buku ini juga menekankan kepentingan iman yang kuat. Hanya orang beriman yang diselamatkan daripada banjir tersebut. Oleh itu, kita perlu sentiasa memperbaiki diri dan menjaga iman. Pada pendapat saya, buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua orang kerana mengandungi banyak ilmu, pengajaran dan nilai murni. Akhir kata daripada saya, semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam dan mengamalkan nilai sabar serta taat kepada Allah dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.